RM40 4 orang makan, murah tau dekat Perak. Korang kalau nak makanan murah macam ni, aku akan tunjuk dekat korang pusing-pusing kawasan Teluk Batik. Sekarang aku baru jalan-jalan sementara aku tunggu adik aku ada urusan dekat Lumut. So kita orang minum dekat Zeus Coffee dulu. Sementara tu aku jalan-jalan lagi pergi ke Setiawan. Untuk pergi dekat tempat yang dituju. Sambil-sambil tu kita lepak dulu, pergi toilet dulu apa-apa semua kan. Barulah kita pergi cari tempat yang dituju. Okey, sekarang kita dah sampai Zeus Coffee untuk beli. Tempat sini aku singgah lah, tunggu adik aku yang tadi aku cakap tu kan. Seterusnya pula, apa lagi? Kita pergi tempat restoran yang aku cakap. Nama dia restoran kawasan sangat murah weh. Silaturahim nama dia. Kawasan tu luas dan juga murah je. Ni dia. Inilah hala tujuan asal kita orang datang kat sini. Murah weh. Sekarang aku beli dalam RM50 4 orang makan. Korang tengok tu, semua 2 lauk tau. Satu pinggan semua 2 lauk. Dulu satu lauk dalam RM40. Kalau 2 lauk RM50 untuk 4 orang makan termasuk air. So kalau korang nak pergi waste sekarang dekat bed kat bawah sekarang.